Okey, hari ni teacher nak ajar buat email. Soalan dia macam ni. Your friend ask you about school trip. Send email to inform him. Buat Halimah akan gariskan dulu dia punya keyword, iaitu school trip. Okey, email macam biasa. Kita ada kepada siapa, dari siapa, kemudian subjek. Subjek apa? Subjek yang ni, school trip. Okey, itu bahagian atas dia lah. Kena ada. Kalau tak ada, hilang markah dah. Markah format ya. Okey, kita tengok pula isi nak tulis apa. Jadi, teacher pandang dulu yang ni. Okey, isi yang kebanyakannya student hilang markah. Nak mula ayat, nak mula email, pastikan ada greeting. Soalan dia, your friend, kawan siapa? Janganlah awak tulis hi your friend. Soalan dia tanya awak, kawan awak siapa? Abu, kawan awak siapa Abu? Kawan Abu lah. Aaron, kawan awak siapa? Kawan Aaron lah. Jangan pergi tulis kawan awak pula. Okey? Macam Mak Limah tanya tadi, teacher tanya tadi, Abu, kawan awak siapa? Kawan awak Ali. Tulislah hi Ali. Aaron, kawan awak siapa? Kawan awak kawan Aaron nama Siti. Tulis hi Siti. Nama kawan awak. Jangan pergi tulis hi your friend. Itu antara yang selalu teacher nampak salah. Okey? Nama ni boleh reka. Examiner tak tengok pun betul ke nama kawan awak macam tu? Betul ke ada classmate awak macam tu? Examiner tak tanya pun, tak check pun. Kemudian selang satu baris. Bukan tulis kat sini ya, tulis kat bawah dia, lain bawah dia. Bagi tahu apa yang awak nak cerita. Okey? Kalau dah tak tahu sangat nak tulis, mula dengan I want to inform. I want to kena ada. I want to apa? I want to inform. Sebab dalam soalan ni dia kata inform. Ni. Inform. So, I want to inform. Bukan I want to school trip. Awak nak school trip buat apa? Awak nak bagi tahu apa sebenarnya kat kawan awak? Nak bagi tahu, nak inform. Tulislah I want to inform. Okay? I want to inform apa? Inform about school trip. About school trip dah ada dah dalam soalan. Yang ni penting dia baca soalan ya. About school trip. Dah bagi tahu pasal school trip. Bagi tahulah sekali. School trip pergi mana? School trip pergi bila? School trip tu naik apa? Berapa ramai orang pergi? Cikgu mana yang pergi? Jadi ceritakan school trip tu, isi-isi dia. Pergi mana? Berapa hari bulan? Dengan siapa? Naik apa? Berapa harga dia? Ceritakan dalam ni. Okey? Ceritalah. It is. Tak kerti tulis kan? It is. Pergi mana? Okey? Lepas tu it is lagi. Yuran dia berapa? Naik apa? Okey? Panjangkan lagi. Okey, dah habis dah apa nak buat. Disebabkan teacher punya skrin kecil, teacher padam dulu yang ini. Habis dia nak buat apa, kita tulis goodbye. Okey? Okey, awak dah cerita dah tadi banyak. Okey, daripada hi tadi dah banyak dah. Dah nak habis. Awak dah inform dia nak pergi sekali dengan dia, dengan kawan awak tu. Bukan sekadar goodbye je. See you later. Jumpa lagi. Dah nak pergi sama-sama kan? See you lah, jumpa awak. Okey? Untuk soalan yang macam ni, untuk inform, untuk bagi tahu. Okey, yang ini cara nak buat esei inform about. Nak bagi tahu. Email cara nak bagi tahu. Okey, kita tengok pula soalan lain. Soalan email juga. Tapi soalan dia bukan inform. Okey, kita akan tengok sekejap. Okey, ini soalan kedua dia.
Your brother's birthday is next week. Okay, suggest to your mom the restaurant to celebrate. Celebrate birthday party. Kat sini awak tengok perkataan suggest the restaurant. Okay, tak apa, terconteng sikit. Okey, kepada siapa? Kepada mak awak. Yang itu kena highlight. Kepada mak awak. To your mom. Mak siapa? Tadi bila tulis to tadi, to, jangan tulis to your mom. Ni antara yang teacher jumpa. Soalan tulis to your mom, macam teacher tanya awak, bagi tahu mak awak. Awak bagi tahu kat mak awak. Mak awak. Tak boleh. So your mom tu salah. Adakah orang cakap dengan mak sendiri, mak awak? Mana ada? Tak ada kan? Saya nak bagi tahu kat mak awak ni, nak buat birthday party kat mana? Ada ke? Tak ada kan? So jangan buat macam ni. Tulislah kepada mak, tu mak. Mak awak nama apa? Awak panggil mak macam mana? Mam ke, mami ke, umi ke? Tulis macam tu, okey? Panggilan yang kita panggil mak kita. Okey? Subjek dia apa? Restaurant to celebrate. Dah ada dalam soalan. Bila buat subjek dia itulah. The restaurant to celebrate. Okay, suggestion. Dah nama pun suggestion. Isi dia nak buat macam mana? Awak dah buat dah tadi. Hi mom. Hi mami. Hi ibu. Nak buat suggestion. I want to suggest. Ni bila teacher bagi contoh, I want to, sambung sendiri semua I want to the restaurant. Semua I want to school trip. Awak nak bagi tahu apa? Tadi soalan inform. So mula I want to inform. Ni soalan suggest. Kat sini ayat dia mesti I want to suggest. Suggest apa? Suggest the restaurant. Tulis I want to suggest the restaurant. Teacher takkanlah tulis semua kat awak kan. Jadi boleh tulis sendiri. Okay, I want to suggest the restaurant to celebrate. Celebrate siapa? Celebrate brother's party. Dan isi juga nak bagi panjang cerita sekali. Awak suggest tu kenapa? Awak suggest restoran mana? Suggest nak celebrate tu berapa hari bulan? Makanan apa yang best kat situ? Berapa orang kita nak buat pergi celebration ni? Makanan apa? Berapa ringgit? Okey? Itu antara isi yang kita nak tulis. Okey? Kat sini macam kali ni teacher dah ajar cara tulis email untuk inform dan juga suggest. Okey, macam tu juga kalau soalan ni tukar. Okey? Opinion. Give your opinion. I want to give opinion. Okey, kalau di soalan dia bertukar. Email ni memang soalan dia biasa pusing-pusing benda sama je. Tajuk apa pun dalam email, especially sekolah rendah, dia akan send email to inform, send email to suggest, send email to give your opinion. Jadi guna ayat yang macam biasa nak mula. I want to inform, I want to suggest, I want to give opinion. Okay, jadi ayat dia lebih kurang sama. As well lah, greeting jangan tinggal. Nak hantar email ke siapa? Memang dalam soalan, especially sekolah rendah, dia akan bagi clear dah nak hantar dekat siapa. Hantar dekat mak, hantar dekat kawan, hantar dekat cikgu, hantar dekat cousin, hantar dekat adik-beradik. Dia tak tukar pada soalan yang heavy. Biasanya orang yang kita dah biasa dekat kawan, mak ayah, adik-beradik, cikgu. Jadi kat sini pentingnya mula-mula sekali ialah baca. Soalan tu nak suruh hantar dekat siapa? Soalan tu nak suruh apa? Kemudian isi apa? Macam teacher buat kat sini, teacher garis. Soalan nak suggest, hantar dekat mak. Soalan suruh suggest restaurant. Jadi biasakan baca, bukan email terus buat email. Tak. Okey? Memang kena tulis email, tapi email pasal apa, email dekat siapa, nak buat apa. Jadi berkaitan dengan isi. Okey, teacher nak cerita juga yang buat email ni format ada markah. Jadi kena pasti format email.
Kemudian awak jawab soalan dengan betul. Menjawab soalan dari segi dia punya konten, dia punya form, dia punya apa? Arrangement tu. Berdasarkan soalan. Soalan tanya suggestion about the restaurant. Awak pergi bagi opinion, pergi review pula dah makanan tu sedap ke tak sedap, warna dia hijau ke purple. Buat apa? Tak menjawab soalan. Walaupun bahasa Inggeris awak bagus, awak tak menjawab soalan, maka kosong untuk konten. Okey? Walaupun grammar awak tak salah, tapi awak tak ikut format, disuruh buat email, awak pergi buat cerita. Okey? Kat situ dah salah. And untuk teacher, siapa yang biasa ikut kelas teacher akan tanya, gariskan isi dalam soalan. Maklumat apa awak dapat? Baca dulu. Bukannya tanya maklimah dulu, tanya cikgu dulu. Nak buat apa cikgu? Nak buat apa maklimah? Tak ada, dah baca belum? Okey? Baca dulu. Bila dah baca, soalan awak nak buat apa tu dah ada. Okey? Jadi kat sini sangat penting. And yes, even at school I very strict. Baca soalan dulu. Soalan awak, buat apa maklimah? Buat apa teacher? Buat apa cikgu? Dah baca soalan ke belum? Biasanya student macam tu dia akan kata tak baca lagi lah. Baca dulu. Okey? Dan memang teacher akan ajar macam ni. Mula ayat memang I want to inform, I want to suggest, I want to give opinion. Okey? So boleh mungkin untuk exam UASA yang makin dekat dah ni, cuba ikut kita punya teknik ni. At least kalaulah tak dapat 15/15 pun, at least dapatlah 7/15. Okey? Ataupun 5/10. At least lulus. Dan kalau boleh minimize lah kesilapan. And actually for this format, if awak jawab betul, even simple words only, you can strike until 14/15. Okay, you can strike 9/10. InsyaAllah boleh. Okay? Cuma awak kena hati-hati, ikut format, ikut soalan apa yang soalan nak. Kepada siapa yang penting betul. Nak inform ke nak suggest kena betul. Suggest apa kena betul, inform apa kena betul. Dan biasalah hujung ayat, make sure jangan lupa ada titik, koma, ejaan, jangan salah. Ada certain words bahasa Melayu, bahasa Inggeris sebutan lebih kurang ya. Bahasa Melayu pun high, bahasa Inggeris pun high. Sama sebutan. Jadi ejaan, make sure in English, not in Malay. Unless it's your name. Nama tak boleh ubah lah. Kalau nama awak nama Cina, Cina lah. Tak boleh ubah. But other words, fix it in English. Okay, jadi kat sini for email kita dah habis cover. InsyaAllah next time teacher akan ulas lagi bentuk soalan yang lain. Okay, goodbye.